Instead, we are being presented with a front row ticket to the cancel culture circus, where one wrong post can actually turn us from a lion tamer to the main attraction. Now, I don't know about you, but each time when I think about the word cancel, it actually reminds me of the thing that my TV remote would actually do. It'll just cancel the show, or just, even better, turn off the television. Kali ini, kita nak borak pasal satu isu yang makin hot sekarang, cancel culture, iaitu budaya penolakan. Jom kita bincangkan. Sebelum kita start, jangan lupa untuk subscribe channel KMN Box untuk dapatkan lagi info-info yang menarik. So, apa benda cancel culture ni? Senang cerita, cancel culture ni dah jadi satu trend dekat media sosial, macam seseorang tu boleh kena boycott atau kena kecam kalau dia buat sesuatu atau cakap benda yang orang anggap salah atau ofensif. Selalunya, benda ni start dengan satu kiriman atau video viral. Lepas tu, orang mulalah gali balik kesalahan lama individu tu yang mungkin dah bertahun-tahun lepas dan boom, terus kena cancel. Tapi, agak-agak adil ke budaya ni? Atau kita sebenarnya terlalu cepat menghukum? Sekali kena cancel, jangan main-main. Kesannya boleh makan diri. Pertama sekali, nama dan reputasi boleh hancur macam tu je. Contohnya, artis atau influencer tiba-tiba hilang job sebab kerjasama dengan sesuatu brand tak nak terpalit dengan kontroversi individu tersebut. Lagi teruk, karier boleh jatuh. Tak kiralah artis ke, ahli politik ke, influencer ke, semua berpotensi untuk terkena dengan budaya ini. Kredibiliti mereka memang akan terjejas teruk dengan satu kesilapan sahaja. Dekat Korea Selatan dan Jepun, ramai selebriti terus hilang kerja hanya kerana satu skandal je. Tapi, persoalannya, cancel culture ni fair ke? Ada yang kata ini cara paling power untuk pastikan orang itu bertanggungjawab atas perbuatan dia. Contohnya, kalau seseorang buat benda serius macam racism atau gangguan seksual, cancel culture ni dah jadi satu bentuk keadilan sosial. Ada juga kes yang individu itu mungkin tak salah atau mungkin kesilapan dia tak seteruk yang disensasikan dekat media sosial. Masalahnya, once kena cancel, sangat susah tahu nak pulihkan balik nama sendiri. Tak sempat nak explain, dah kena kecam bertubi-tubi. Bahaya kan? Sebagai netizen, kita berperanan besar untuk buat sesuatu dengan lebih bijak. Jangan terus percaya berita yang mungkin palsu tanpa sebarang usul periksa. Sebab, kalau seseorang tu buat salah, boleh je tegur dan bagi ruang untuk mereka berubah. Semua orang buat silap kan? Jadi, ingatlah satu benda. Media sosial ni macam pedang dua mata. Gunakan dengan bijak dan berhemah. Jangan jadi keyboard warrior yang cepat menuduh, tetapi jadilah netizen yang berakal dan adil. Lastly, kalau kita sendiri yang kena cancel, jangan panik. Kalau betul salah, minta maaf dengan ikhlas. Kalau tidak, pertahankan diri dengan tenang dan buktikan yang sebenar-benarnya. Jangan menambah minyak pada api. Jadi, apa pendapat kalian? Patut ke atau tak patut budaya ni?